Kalau korang nak record video POV tanpa korang perlu pegang phone, aku sarankan korang pakai satu neck phone holder ni. Yang ni memang sangat nice. Ini design terbaru sekali. Okey, benda ni korang sarungkan je dekat korang punya leher, and then korang lockkan kat sini. Nak buka balik, kat atas ni ada satu switch, so korang boleh buka balik, and korang boleh adjust nak tinggi ke nak rendah ke. Kemudian korang ambil bawa keluar dia punya strap dada ni. Jangan lupa untuk strapkan dia supaya korang punya phone tak bergerak-gerak bila korang bergerak. Okey, tak ke depan, tak ke belakang bila korang tengah berjalan ke ataupun korang tengah menunduk. Kemudian korang keluarkan dia punya MagSafe ni, macam ni. Lepas tu korang ambil phone korang yang ada MagSafe. Kalau tak ada MagSafe tak apa, dia ada bagi juga ring yang korang boleh lekatkan dekat casing phone korang atau korang punya phone, and korang boleh letakkan macam tu. Bila dah lekat, korang ambil telinga dia ni, bawa keluar dan letakkan macam tu. Buka kamera dan korang boleh terus record video. Tak kisahlah nak buat video POV unboxing ke, video POV tengah bungkus ke, tak ada masalah punya. Yang penting kena dapatkan neck phone holder ni dan terus boleh gunakan dekat mana-mana yang korang nak. Ada dua warna, kelabu ataupun warna hitam. Mana yang korang suka, terus check out satu. Oh, orientation boleh tegak, boleh juga melintang macam ni. Mantap kan?